Okey, aku nak review bilik hotel So, aku bilik 8315. So, bilik dia macam ni lah. Masuk-masuk, kat sini sinki. Kat sini lah nak basuh tangan, basuh muka, gosok gigi. So, belakang pintu ni, ni lah toilet dia. Ni toilet. Ni toilet. Ni bilik mandi. So, tengok dalam dia. Macam ni lah. So, right. So tu je. Ini bahagian pantry lah. Minum-minum air masak air panas. Ini aku tak tahu apa tapi dia bagi jar. Ini sebenarnya macam Google device lah sebenarnya. Boleh cakap tapi tak pandai guna. So yang ni bukan TV. Ini adalah screen projector. So dia tak bagi TV. Dia bagi projector terus lah. Sebesar alam dia bagi Oh, ni katil dan tingkap. Dah, tu je. Kecil je bilik ni. So, harga dalam bilik ni pun, yang ni pun ada kontrol-kontrol dia lah. So, harga bilik ni dalam 200 lah satu malam. So, agak kecil tapi nak buat macam mana? Memang mostly hotel yang dalam kos ni tak besar mana lah. So, kalau yang bilik hotel yang besar-besar tu, selalu agak mahal sikit lah. So, yang ni cukup lah untuk kita orang stay selama 5 malam. Alright, okay. So far pada aku happy lah sebab bilik dia orang ni bersih, kemas dan harga berpatutan lah. Alright, recommended lah sini. Nice. Alright, hari terakhir, hari Khamis hari ni. Okay, so, kita orang decide tak ada nak pergi spesifik tempat pun. Kita orang decide nak cari souvenir lah, fish magnet, apa-apa yang boleh bawa balik dekat Malaysia lah. Dan kita orang jalan-jalan dekat area Forbidden City dekat dengan luar dia. Still hari ni ramai orang dan aku jumpa satu pot view yang cantik dekat tepi Forbidden City ni. Sejuk lah, angin tiup. Ni pot dia, cantik pot ni. Ramai orang tengok gambar kat sini. Lapang je kan. Okey, jom tengok gambar kan. Kita orang jalan dekat tepi-tepi Forbidden City ni. So, kita tak masuk pun. Kita dah masuk. So, nampak kat bahagian air ni, separuh masih mengalir, separuh lagi dah beku. Menunjukkan sejuk. Dah start beku dah ni. So, kat sini nak masuk taman-taman dia ni, semua pakai tiket bayar. So, macam kat tepi-tepi ni tak lah. So, macam masuk Forbidden City kena bayar. Nak pergi Tiananmen Square pun kena bayar. Nak pergi Beihai Park pun bayar. Ada taman-taman kat sini pun semua pakai tiket lah. Dan tiket pun mostly kena book online sehari sebelum. Kalau nak beli tiket the day ni, yang masa hari ni nak beli tiket, most probably memang tak ada lah, tak boleh lah. Dia orang tak jual dah. So yang tu challenging lah nak dapatkan tiket lah untuk masuk tempat-tempat ni. Cuaca sini sejuk tapi dia akan lagi sejuk bila angin tiup lah. Double dia punya sejuk. Alright, sekarang ni aku ada dekat dengan APM Mall, antara mall yang jual branded punya pakaian lah, macam G2000, Adidas, standard lah mall. Dia dekat dengan Wang Fujing Street. So, seberang daripada Wang Fujing Street ni, dia ada Beijing Department Store. So, maybe something like mall yang tak semewah ni lah. Dia just mall yang biasa. So, kita nak tengok ada apa kat situ. Ni ada Chanel. Yang ni Big Ben. Aku panggil Big Ben je. So, store tu yang kat sana. Kita try pergi. Semua tangkap gambar menara jam tu. Kan, dia orang tangkap gambar apa? Tu video panda. Macam kat pavilion tu. Yang ni yang Beijing Department Store tu. Kinda old school. Tapi kita try masuk dalam macam mana. Mall juga.
Mall yang dia kata ada affordable clothes kat bahagian bawah. Besar mall ni. Kita pergi basement. Bawah tu baca dalam review kata macam menarik. Kita nak pergi bawah sana. Banyak lah jual macam-macam ni. Ada buah kan? Oh, cantik lah. Daun-daun. Oh, old TV. Wah, antik gila. Banyak barang-barang antik lah sini. Menarik lah. Oh, yang. Itu, boleh duduk. Wah, boleh action tengok gambar sini. Ush, ingat macam betul tadi. Ni, termos lagi. Terkejut ingat nanti ni betul ni. Wow. Rare lah telefon ni. Handphone dulu ni. Basikal. Ada motor school. Smart. Style lah. Mau school. Design dia old school habis. Awak. Wah, ada tempat sauna lah. Nampak tu? Oh, kedai. Rare gila. Sabar adik. Sabar adik. Sabar. Ini cerita rare ni. TV pun rare. Patung Buddha. Oh, TV lama. Ada game. Tu dua sinilah. Tu 2 3. Dekat mall ni itulah nak pergi bahagian sini, bahagian basement yang menariknya. Kalau yang bahagian atas tu just a normal mall lah. So bahagian basement ni dia buat bahagian sini lah, antik-antik dia feeling. Nampak tu semua retro lah, tapi tahu-tahu ada Iron Man nya situ. Ada train lah. Dalam ni dia boleh bawa naik train. Oh, restoran. Oh, nice lah. Ush, collection poster-poster lama. Buku-buku. Mana buku nota.
Wih, komik ke ni Oh, buku cerita. Wah, signboard. Signboard tu nak tangkap gambar ya. Beijing. Style lah ni. Wah, ada burung. Hello. Ush, daging. No. Tu nampak tu apa? Ush, mitik ni. So tu je, dah pusing nak habis bahagian antik Beijing. Menarik lah sini. Shop, tengok benda-benda barang lama. Ni salah satu mall juga. Sebenarnya dekat dengan Wang Fujing ni banyak mall. Sebelah-sebelah dia mall. Keluar dia sebelah bangunan tu mall. Jalan depan sikit mall. Banyak macam-macam. Yang ni pun nama dia like The Mall kot. The Mall Oriental Beijing. Something like that lah. So masuk pun still mall lah. Masuk mall ni pun nak elak sejuk je sebenarnya. Nak cari baju mahal lah. Tak payahlah cari di sini. Oh, yang ni subway Wang Fujing. Sekarang dah pukul 4.16. So, ibarat macam pukul 6 kita dah lah. Sebab pukul 5 nanti dah maghrib. Satu lagi restoran halal dekat Beijing ataupun dekat dengan spesifik dia dekat dengan Wang Fujing Street, iaitu Don Shailun. Ini kalau nak makan hot pot kan, macam steamboat traditional Chinese-nya, ini yang famous lah. Okey, sekarang nak masuk Wang Fujing Street Market. Yang ni harap harga dia affordable lah. Nak cari souvenir kan. Ni art atas ni cantik. Banyak barang souvenir ni. Okey, berakhir sudah trip aku dan isteri ke Beijing, China. Berapa hari lah? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okay, 4 hari lah, 4 hari. 4 hari yang penuh dengan pengalaman yang mengujakan lah. Kita orang banyak berjalan. Sebab semua benda ni adalah DIY. Kita banyak berjalan, banyak study, banyak menggunakan ChatGPT, banyak menggunakan Google Maps, banyak style macam-macam lah. Harap video aku ni dapat membantu korang lah, dapat idea, dapat share pengalaman journey kita orang dekat dengan Beijing, China. Pergi yang tempat-tempat menarik di Beijing, cari kedai halal di Beijing. Sungguh mencabar pengalaman yang baru. Alright, okay. Itu saja. Terima kasih kerana mengikuti pengalaman journey kita orang di Beijing, China. Okay, that's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like dan komen. Assalamualaikum.